Di dalam dunia seni ni memang manusia ni ada kelebihan. Untuk Datuk Asmawi ni dia punya voice box dia memang istimewa lah. Kalau siapa yang mendengar memang orang tahulah di awal-awal tahun 80-an ataupun 90-an tu suara dia memang dah ada di corong-corong radio, kita katakan doa-doa selepas azan kan. Kemudian dia juga terlibat dalam bidang lakonan. Walaupun saya tak nampak banyak, pada saya yang tak nampak banyak lakonan dia, tapi realistik dia memang padu, memang tepat. Dia dapat mengolahkan watak dia tu dengan sebaik mungkin. Saya ikuti juga perkembangan dia dalam dunia lakonan. Dia memang boleh, kalau saya rasa diberi watak lebih besar, peranan lebih jauh, saya rasa boleh, kerana dia dapat menjiwai lah, kita katakan. Dia boleh menjiwai watak-watak yang diberi. Walaupun orang tua kan kadang-kadang kan, pendekar kadang-kadang kan, memang ada seni bela diri. Jadi tak ada masalah, dia tak kekok pun dalam dunia seni mempertahankan diri ni. Jadi saya yakin dia boleh pergi jauh lagi.